Okey, kalau you guys jenis suka lauk berkuah creamy, pedas manja dan memang padu dengan nasi panas, you guys kena try this recipe. Hari ni kita buat udang buttermilk. First, kita guna tepung goreng ayam adabi. Masukkan tepung dalam mangkuk dan tambah sedikit air untuk buat adunan salut udang. Jangan terlalu cair, cukup sekadar boleh melekat elok pada udang. Masukkan udang yang dah disiang dan dibersihkan. Gaul sampai semua udang bersalut cantik dan sebati dengan adunan. Panaskan minyak dan goreng udang sampai kuning keperangan dan rangup di luar. Bila dah siap, angkat dan ketepikan dulu. Sekarang kita buat kuah buttermilk dia. Potong 2 biji cili dan tumbuk 3 ulas bawang putih. Ambil sedikit butter, agak-agak macam yang I tunjuk dalam video. Panaskan kuali dan masukkan butter. Bila butter dah cair, masukkan bawang putih yang kita tumbuk tadi dan cili yang kita potong. Tumis sampai naik bau wangi. Kemudian masukkan separuh tin susu cair. Tambahkan sedikit garam, sedikit gula dan sedikit mushroom seasoning. Kacau sampai semua sebati. Masukkan daun kari untuk bagi aroma lagi padu. Bila kuah dah mula menggelegak dan nampak creamy, masukkan udang yang kita goreng tadi. Kacau perlahan supaya udang bersalut cantik dengan kuah. Okey, dah siap. Kuah dia memang agak creamy dan agak pekat sebab Anis tak tuang semua kuah dalam pinggan. Just cukup untuk bagi nampak cantik dan tak terlalu basah. Serius sedap. Makan dengan nasi panas waktu berbuka atau sahur memang bertambah nasi guys. Okay? Selamat mencuba. Jumpa lagi esok dalam Ramadan series with Ardila.